10 dinar tidak sama dengan 10 gram. 10 dinar dalam tangan saya ini bentuknya bulat dan dinar keluaran public gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 42.5 gram. Ini pula adalah 10 gram. Bentuknya segi empat dan untuk 10 gram keluaran public gold ada dua desain, iaitu desain bunga emas dan juga taifu. Kalau dikirakan 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar dan berat daripada 10 gram. Harga 10 dinar pada hari ini adalah sekitar RM23,000. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gold bar ini? 2 keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 2 keping 10 dinar ini juga cukup untuk anda buat deposit bagi rumah yang berharga RM400,000. 10 gram nilainya lebih kurang RM5,400. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit dan bila tiba masanya nanti. Jadi, bagi yang ingin memiliki sama ada 10 dinar ataupun gold bar 10 gram macam ni, boleh tekan pautan di profil saya ataupun terus hubungi saya. InsyaAllah saya akan membimbing sebaiknya.